Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, pengasas AUFMBZ Consortium PLT, Datuk Wira Mahadi Badrul Zaman mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan berkaitan aktiviti pasaran modal tidak berlesen di bawah Seksyen 58-1 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 CMSA. Pertuduhan itu melibatkan dakwaan urus niaga sekuriti tanpa lesen perkhidmatan pasaran modal daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Kesalahan didakwa berlaku antara Jun 2021 hingga Ogos 2023 serta September 2021 hingga Februari 2024. Dalam prosiding berasingan, bekas pengarah Energy Eco Berhad, Tan Sri Muhammad Daud Bakar, turut didakwa atas pertuduhan bersubahat berkaitan kes pertama. Manakala pengarah Q Group Berhad, Datuk Muhammad Iqbal Muhammad, menghadapi pertuduhan bersubahat bagi kes kedua. Jika sabit kesalahan, ketiga-tiga tertuduh boleh dikenakan denda sehingga 10 juta ringgit atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali.